اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi surau, Tuan Kuasa, tuan-tuan yang hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan nikmat Islam dan iman dapat kita diketemukan pada hari ini. Ada soalan tadi? Ada soalan? Nama tak ada lain mesti ada soalan. Ada lupa pula. Kalau tak ada soalan, saya soalan. Soalan saya ialah kita tamat di muka satu apa? 16. Surat 16. Surat 16 ni salam, iaitu ni maknanya dia dalam keterangan daripada Imam As-Sanusi mengenai tentang pujian bagi Allah tu dan salam kepada Rasulullah SAW kan. Jadi kita pergi tengok dia starting yang kita dah ceritakan Imam As-Sanusi ni kita ya, iaitu Matan Al-Barahin ni ada 2 jilid. Ni jilid pertama dan kita menceritakan dan juga berkongsi tentang sifat 20. Dalam perkongsian sifat 20 ini kita dah mukadimah cukup panjang dan sini pun saya dah bagi tentang bismillah dan juga khasiat bismillah, amalan bismillah starting dah ada kan. Amalkanlah, memang cukup hebat walaupun sikit tapi cukup hebat. Kalau siapa biasa amal, tahulah kelebihan yang Allah berikan dengan bismillah yang tadi ya. Walaupun sikit tapi hebat besar. Kita dah kongsikan cerita sejarahnya, kita kongsikan macam mana dia punya apa kaedahnya untuk mengamalkannya ya. Saya dah bagikan, orang kata turunkan apa yang telah diturunkan oleh guru-guru kami mengenai tentang lafaz bismillahirrahmanirrahim itu. Kemudian kita sambung terus dengan segala puji bagi Allah ya, bagi Allah, selawat dan salam kata juga Rasulullah SAW. Dan kita telah berkongsi panjang lebar juga ya, tentang Alhamdulillah itu, segala puji bagi Allah. Kenapa dalam kitab kebanyakan ulama itu bermula dengan pujian bagi Allah dulu. Dan kita pun dah berkongsi tentang pujian bagi Allah ini adalah Allah tu berpuji pada diri sendiri. Ada 4 jenis pujian itu. Pujian qadim kepada bagi qadim, iaitu Allah kepada Allah, kepada Allah kepada makhluk, kemudian makhluk kepada yang makhluk, semuanya terus pada Allah Ta'ala. Dan juga satu lagi puji makhluk kepada Allah. Jadi kita dah berkongsi tentang pujian tersebut. Kemudian kita masuk pula ya tentang solat wassalam, iaitu kisah 14 tu yang bawah. Seterusnya Imam As-Sanusi berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Hal ini bertepatan dengan perintah Nabi SAW dalam banyak hadis yang diriwayatkan. Antara hadis tersebut yang bermaksud iaitu sesiapa di kalangan umatku yang berselawat atasku maka dituliskan dikurniakan 10 kebaikan serta dihapuskan 10 kejahatan. Saya rasa kat sini kita dah berkongsi tentang kaedah ataupun bagaimana untuk berselawat dan khasiat selawat juga ya, kita dah kongsi kat sini ya. Lepas tu sebab tu perkataan assalam. Hadis seterusnya, manusia paling utama bagiku adalah mereka yang banyak selawat atasku. Sebab tu perkataan assalam ya, bermaksud tenang perasaan Nabi SAW. Salam itu salam, sebab itu Islam itu ketenangan. Daripada perkataan salam, maknanya tenang perasaan Nabi SAW daripada merasa risau memikirkan keadaan umatnya selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW. Kerana baginda Rasulullah SAW bebas daripada sebab hukuman di akhirat, antara baginda bersifat maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Maksum dah jelas maksum. Maksum ni tahu kan? Maksum ni terpelihara daripada melakukan dosa. Hanya Nabi dan Rasul saja ada sifat maksum. Manusia tak ada. Maksum ada. Kedai maksum tu ada. Kalau maksum yang dimaksudkan tu tak ada. Janganlah kita senang-senang kata dia itu
maksum. Dapat tuan guru saya tu maksum, tak ada makna dia. Maksum istilah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, terpelihara daripada dosa. Itu saya kata tadi, tiada sesuai kepada manusia yang lain. Pada Nabi dan Rasul saja, iaitu maksum. Imam Al-Bujuri menjelaskan dalam kitabnya, fama'nahu al-aman wal muradul ta'minuhu Rasulullah SAW mimma yakhafa ala ummatihi li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Ataupun perkataan salam bermakna tenang dan sejahtera. Maksudnya ialah supaya Nabi ditenangkan perasaan daripada rasa risau tentang umat, kerana hal ini berbeda daripada melakukan dosa, iaitu maksum. Persoalannya di situ, kenapa Nabi risau? Macam mana pula boleh katakan Nabi SAW itu risau? Sangat dengan umat dia. Macam mana pula Nabi boleh risau pula? Memanglah Nabi itu maksum, tetapi persoalan sini macam mana Nabi risau? Itu sebab ini berdasarkan peristiwa yang daripada Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Jadi kat situ panjang lebar saya nak ucapkan, saya nak ceritakan, cuma saya ringkaskan ceritanya. Bagaimana Isra Mi'raj Nabi SAW yang kita pernah dengar cerita Isra Mi'raj. Nabi-Nabi yang terdahulu jumpa Nabi SAW tu, dia dah mati atau tidak, wafat atau tidak? Tak. Nabi-Nabi yang terdahulu yang jumpa dengan Nabi itu ketika di Baitul Maqdis, yang Nabi mengimamkan solat mereka dan para salafus soleh, mereka semua tidak wafat lagi, Nabi-Nabi yang Rasul tersebut. Allah SWT membawakan mereka bertemu dengan Nabi. Ini yang telah diberikan faham oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang pernah saya kongsi beberapa kali. Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ulama Mesir. Anak murid dia membuat buku tentang Isra wal Mi'raj, bukan karangan Imam Mutawalli Sya'rawi, tetapi dia ambil petikan ceramah-ceramah Syekh Mutawalli Sya'rawi yang dibahaskan dalam Isra wal Mi'raj. Dia lebih dikumpul dalam buku tersebut. Antara yang dibahaskan adalah macam mana Nabi-Nabi yang terdahulu setelah salafus soleh boleh bertemu dengan Nabi SAW, sedangkan mereka semua dah wafat. Benda ni, apa benda ni? Jadi dikupas oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, antaranya bahawa tentang kun fayakun itu. Aman supaya manusia ni lebih faham. Dia kata apa? Sebenarnya semuanya adalah makhluk. Selain pada Allah tu makhluk. Tak kira lah apa pun, semuanya makhluk, termasuklah masa. Sebab tu ada surah Al-As, Wal-As, Innal insana lafi khusr. Ada surah tentang masa. Masa ni Allah pegang, dia adalah makhluk Allah. Bila Allah kata pada masa itu berhenti, berhentilah itu masa. Jadi maknanya jika masa itu yang Allah nak bawakan, iaitu Nabi-Nabi yang terdahulu dibawakan bertemu dengan Nabi SAW, tidak mustahil. Orang jadi pelik. Betul cerita Mutawalli Sya'rawi ni. Zaman berzaman kemudian keluarlah pandangan yang pernah saya kongsi sini tentang Michio Kaku tu kan. Dia buat kajian tentang Albert Einstein punya kajian tentang the black hole tu. Akhirnya jumpa tentang the wormhole. Jadi kat situ dia kata apa? Jika kamu jumpa orang tu sebaya dengan kamu pada satu masa nanti, dia kata nenek moyang pada kamu, jangan kamu marah. Kemungkinan dia termasuk dalam wormhole. Masa di wormhole tu ringkas, tapi masa di luar tu cukup laju. Ini membuktikan bahawa Isra Mi'raj itu betul. Dan setelah kajian daripada Michio Kaku tu, keluar cerita Back to the Future, keluar cerita yang Doraemon total di hati kucing orang mau gila cerita tu kan, benteng meletak masa semua. Jadi menunjukkan bahawa kata-kata yang telah diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu tidak mustahil, sebab kajian telah baru buat. Walaupun dia tidak buat kajian tentang Isra wal Mi'raj, tapi kajian itu membenarkan Isra wal Mi'raj. Nabi-Nabi yang terdahulu di Back to the Future kan, diberikan Allah merentas masa oleh mereka berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia sedar. Dan Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan apa fakta dan buktinya. Antara dalilnya bagaimana ahli-ahli kitab boleh mengetahui Nabi Muhammad SAW itu sedetailnya kalau tak ada cerita. Dan siapa pembuat cerita itu? Iaitu Nabi-Nabi yang terdahulu, antara Nabi Isa. Macam mana Nabi Isa menceritakan detailnya? Kerana apa? Dia pernah jumpa.
ada tanda-tanda kenabian. Sebab itu dalam Quran menerangkan bahawa ahli kitab itu lebih mengenali Nabi Muhammad SAW itu daripada kenal anak dia, cerita dia. Jadi sebab itu salah satu dalil menunjukkan bahawa mereka ni jumpa. Dan bagaimana Nabi Musa sendiri mengetahui tentang adanya Nabi di akhir nanti. Macam mana dia orang tahu? Sebab mereka semua pernah jumpa. Dihantar oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mereka tidak wafat, diberikan sampai bertemu dengan Nabi SAW dalam mereka ini tidak wafat, dalam mereka sedar. Jadi itulah cerita dia, bagaimana katakan bahawa mereka telah difuture-kan. Jadi benda ini tidak mustahil bagi Allah kepada Nabi SAW. Jika pada Nabi-Nabi yang terdahulu Allah berikan keistimewaan begitu, maka apatah lagi Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu segala Nabi dan kekasih bagi Allah. Ada tak mustahilnya Nabi Muhammad SAW nak jumpa kita back to the future kerana Allah Ta'ala? Tidak mustahil. Sebab itulah dikatakan, kenapa Nabi risau? Salam, ucap salam, diucapkan salam pada Nabi Muhammad SAW supaya kata salatu wassalamu ala Rasulullah SAW wallahu ala alamin. Kenapa kita nak tenang pada Rasulullah? Janganlah risau sangat Nabi, ya. Sebab apa? Nabi telah sampai ke masa kita. Kita tak tahu, mungkin sekarang ke, mungkin semalam ke, kita tahu. Sebab itu bila masa orang mempertikaikan tentang makam Imam Syafi'i di Mesir, ada tapak kaki Rasulullah SAW, orang pertikai. Tapi ulama membahaskan, sedangkan dikata apa, Imam Syafi'i ini keturunan Nabi SAW. Adakah masalah Nabi nak pergi? Dan masa itu saya ceritakan tadi, jika Allah berfuturekan Nabi SAW melihat dia punya ahli bait itu bermasalah. Ini antara yang telah dikarangkan dalam buku tentang Yaqazah, bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaka, yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kalau ada masa pergi, saya banyak itu Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ni, dia keluar buku, bukan mahal ke dia, murah. Macam ni kan buku kita ni, RM20 itu. Kalau luar tu berpuluh-puluh, tapi Jabatan Mufti murah. Memang dia nak bagi orang daripada almarhum Syekh Tada tu, memang dia nak suruh orang ngaji orang Negeri Sembilan baca buku. Jadi buku yang Allah tu iaitu tentang dalil bertemu Rasulullah SAW secara jaga. Itu dah menunjukkan bahawa macam mana Syekh Ahmad bin Idris, pengasas tarikat Ahmadiyah, bertemu Nabi SAW yang Nabi memberikan dia zikir. Pertikai. Tapi ulama menjelaskan tidak mustahil. Antara sebabnya kerana Syekh Idris itu adalah keturunan Nabi SAW. Dia jumpa yang baik dia, bukan masalah. Dia memberikan, dan zikir itu diberikan, itu diamalkan oleh tarikat Ahmadiyah pada hari ini. Dan bagaimana Nabi SAW bertemu bukan saja pada ulama-ulama terdahulu, mungkin dia pernah sampai, Nabi pernah sampai sekarang. Allah berfirman Nabi tengok umat. Hadis yang menjelaskan bahawa seolah-olah Nabi nampak antara Nabi mengatakan pada sahabat, aku amat rindukan umat. Mana yang aku rindu ya Rasulullah? Aku rindukan umat aku takut dia masa akan datang. Aku rindukan dia. Siapa? Umat yang akan kemudian pada kamu ni. Jadi sahabat pun jealous. Nabi kata apa? Kenapa kau nak jealous dengan aku? Sedangkan kau nampak aku, kau lihat aku, kau cinta aku ketika aku hidup, kau ada bersama aku. Tetapi mereka di hujung sana, umat kemudian ini, mereka tetap cinta aku walaupun aku telah wafat. Sebab itu aku amat merindukan dia. Ini salah satu persoalan juga, macam mana Nabi tahu. Itu persoalan-persoalan. Kemungkinan Nabi telah datang ke sini. Sebab itu tadi antara dalil-dalil ini menunjukkan bahawa Syekh Mutawi tunjukkan, dan saya beritahu tadi tentang bagaimana tapak kaki Nabi Rasulullah SAW ada di makam, ya, Imam Syafi'i sebagai ahli bait Nabi SAW, dan juga bagaimana yang secara jaganya Nabi SAW bertemu dengan keturunannya Syekh Ahmad bin Idris memberikan zikir tarikat Ahmadiyah. Ustaz, mustahil lah. Tidak mustahil pada ulama-ulama yang terdahulu. Tetapi perjumpaan Nabi SAW secara sedar pada hari ini, kalau orang cakap boleh fitnah, itu yang dikatakan pada hari ini memang kita tak boleh nak terima.
Kebanyakan dia adalah fitnah dan juga kepada ajaran sesat. Kalau ulama-ulama dahulu ya, dengan keadaan tak ada telefon dan semua ni, dengan kewibawaan ulama tersebut, termasuk yang saya katakan Syekh Ahmad bin Idris kan, termasuk dengan kewibawaan beliau, kita tengok sejarahnya bagaimana kesuhudannya tu, takkan nak membohong. Kita faham. Tetapi sekarang ini tidak boleh diterima, sebab mustahil, kerana mungkin lebih kepada ada kepentingan. Ialah apa sebab kau nak tahu lah, kau jumpa Rasulullah saja ke kau siapa? Kau apa hal? Kau nak orang banyak kau follower dalam kau punya TikTok ke? Macam contoh, kau nak banyak follower, semua menimbulkan keraguan. Kalau sekarang tiba-tiba kau statement macam tu kan, hatta pun orang yang mimpi bertemu Rasulullah SAW, apa sebab kau nak tahu? Kenapa? Ada apa masalah? Tak ada sebab pun. Kalau dia tahu pun dia diam je. Saya pernah mimpi Rasulullah SAW. Kita tengok kenapa dia nak cerita kat kita, apa sebab? Sebab itulah mimpi bertemu Rasulullah SAW pun, walaupun ada hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan bahawa siapa yang bertemu, mimpi bertemu denganku, akan bertemu juga denganku secara sedar. Ada hadis tu dalam kitab Yaqazah yang saya katakan daripada Jabatan Mufti Kajian Islam tu, ada dalam tu antara hadisnya yang Nabi kata, siapa bertemu aku dalam mimpi pasti bertemu secara sedar. Ada. Tetapi zaman sekarang ni kena berwaspada. Tak ada sebab pun nak cerita pun, apa masalah. Kau ni jadi apa? Tiba-tiba nak ada ajaran sesat baru pula kan? Tu dia. Dapat Ada soalan lagi? Ada soalan? Bagi soalan isu lah. Tak ada soalan. Ada soalan pun sedap sikit. Ada soalan? Tak ada soalan. Ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan. Saya selalu minta menagihkan simpati, minta soalan. Kalau lain tempat tepu, laju soalan. Saya menagihkan simpati soalan-soalan ni. Mana tahu soalan kita tu boleh memberikan faham pada yang lain. Tak nak rasa malu lah soalan macam bodoh. Tak ada. Kita rasa macam bodoh, tapi kita tak rasa orang lain tu macam kita juga ke? Masing-masing tunggu je. Masing-masing pun tak faham kan, tunggu soalan ya. Kadang soalan kita tu membantu untuk orang lain sebenarnya. Okey, mana tadi? Laju pula depan ni. Okay. Kemudian kita kan tentang salam ini, salam serta Nabi SAW. Nabi ini untuk ditenangkan. Dan juga tentang ikhlasah Nabi SAW, mana Nabi SAW ini sentiasa memandang umat-umatnya. Sebab itu saya pernah jelaskan bahawa ini tentang Isra wal Mi'raj ya, di podcast kecil. Saya menjelaskan dia orang masuk dalam YouTube tu. Saya kata tajuk saya Isra Mi'raj, kata lain sikit. Isra wal Mi'raj, titik bertindih saya kata dimensi alam lain. Kojut juga dengan bakat tanjak saya masa tu cerita kan, busana tu, dimensi alam lain. Persoalan saya keluar senang ya. Nabi SAW Isra wal Mi'raj. Okay. Mana orang Melayu masa tu? Persoalan pertama. Yang kedua, adakah Islam ini hanya orang bahasa Arab saja? Yang ketiga, dalam dunia wujud orang Arab juga masa tu. Sedangkan sahabat Nabi, contoh macam ada Salman Al-Farisi, orang Eropah, Bilal bin Rabah golongan Afrika. Kemudian ada sahabat kepada Sa'ad bin Abdul Waqqas, sampai dia turun balik ke Asia. Jadi adakah orang Arab itu juga betul? Mana orang Melayu? Sedangkan kajian dunia pada hari ini, dia kata apa? 2 DNA tertua di dunia. Sampai orang pun jadi confuse kaji. Sebab itu kita dikaji. Pertama dia nampak DNA pertama adalah yang paling tua adalah bangsa Arab. Yang dia orang pelik nombor 2 ni, kenapa lah DNA orang Melayu orang Melayu lah nombor 2. DNA yang kedua tertua di dunia adalah orang Melayu. Wow, dia faham. Sebab itulah kita ini kena kaji kenapa jadi macam tu. Alam Melayu ni bila ada? Mustahil tak Nabi SAW sampai ke alam ini? Persoalan saya timbulkan juga untuk kajian sama. Kalau saya salah kata, macam mana sunnah Nabi itu ada asimilasi dalam kehidupan kita di Nusantara. Asimilasi itu maksudnya dah bercampur. Contoh, garam dah ada dalam makanan. Nabi punya sunnah makan garam. Sebelum makan garam kita masuk, ikut sunnah. Senyum, salam kita serta-serta senyum,
hormat dan adab kita, adab Nusantara, semua daripada sunnah Nabi SAW. Persoalan dia, tapi kenapa orang Arab tak begitu? Sedangkan Islam banyak dan agama tauhid bermula di tanah Arab. Nabi-nabi dan Rasul banyak, kebanyakan dia di tanah Arab. Tapi kenapa adab mereka tidak sama seperti ini? Kita lebih. Adakah Nabi Muhammad SAW pernah sampai ke Nusantara? Saya buka lagi, dia kata orang Melayu hebatnya apa? Saya bawa keris saya, keris keturunan saya. Umur nak dekat, saya ingat 300 tahun lebih. Yang dikatakan apa, pemulih, dia tukar membaiki keris saya pada Tuhan. Dia kata 300 lebih, Ustaz. Saya jumpa seorang lagi, dia keturunan daripada penghulu Teraci. Dia ada keris sama, keris alang. Saya bilang anak alang. Kau tahu jenis keris ni, kita tahulah. Anak alang ni memang jenis yang ada kerabat deraja. Saya ada anak alang tu, keris anak alang. Asal panjang dia pendek, ya. Tu kampung kacung tu lah, ya. Anak sepupu saya besar kecil tu korek habis patah tinggal sikit. Jadi saya simpan 30 tahun lebih saya simpan. Hari ni jumpalah seorang pakar keris yang boleh nak ubat. Dia tahu salah silah ini. Dia kata corak ni memang asal corak seni dia daripada Sumatera Minang, Ustaz. Sebab tu pakaian saya bertukar pakaian ni, pakaian saya gaya Aceh, Sumatera Minang gaya pakaian. Jadi dia tengok 300 lebih. Saya jumpa pula dengan orang apa, keturunan penghulu Teraci tu kan. Tengok keris seni hampir sama. Kau ni berapa usia? 400 tahun, Ustaz. Seni kita sama lah, lebih kurang. Jadi maksudnya keris saya tu lebih kurang 400 tahun juga, sama dengan dia. Kami pun sama tempat, daripada Riau, Sumatera Minang tu ke Riau. Keturunan memang orang Melayu semua macam situlah. Saya daripada belah Atuk, saya faham sampai ke sana, ya. Dan apa yang saya nak ceritakan, macam mana orang Melayu pandai buat keris. Keris saya tu, dia punya ada pamor dia. Tanah pamor dia, asas dia daripada tai bintang. Kalau tahu pada Nusantara ni banyak tai bintang turun jatuh ke laut, dan banyak jatuh di tanah Indonesia. Saya punya pamor tu, dia punya besi dia daripada tai bintang. Kemudian saya tengok pada surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna rusulan bil bayyinati wa anzalna al-kitaba wal mizan wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid. Dan aku turunkan hadid, besi daripada langit. Bila masa? Dan siapakah Nabi yang ada mukjizat besi? Nabi Daud alaihissalam, buat senjata. Persoalannya, macam mana teknologi meriam yang ada di Nusantara? Nusantara ni 2 kilang meriam terbesar. Satu di Petani, satu di Indonesia, saya lupa nama tempat. 2 kilang membuat meriam terbesar di tanah Nusantara. Dan teknologi itu tak ada di Eropah pun. Banyak kita punya meriam itu dicuri dia orang. Nak buat dia orang tak erti. Sebab teknologi itu dia orang tak ada nak buat. Di kajian ni dah ada. Dr. Hasanuddin tu kaji semua, dia dah tahu lah, saya nak ceritakan. Tetapi siapa yang ajar? Kerana mukjizat besi senjata adalah pada zaman Nabi Daud. Persoalannya, adakah orang Melayu ada ketika itu dan Nabi Daud mengajar orang Melayu tentang pembuatan senjata? Di samping itu persoalan juga, Ustaz Abdullah Al-Amin, famous kan dia kan? Sama tim dengan kami juga. Dia menjumpai satu senjata di Kedah, disimpan. Dia ni ada apa, penyimpan, ya, senjata-senjata lama. Dan dia ada makmal nak kaji besi dia time bila. Dia ada satu senjata yang jumpai di Kedah, dikaji dalam makmal. Rupanya besi dan senjata tersebut sama dengan senjata zaman Fir'aun di Kedah. Saya tengoklah daripada Quran bagaimana Nabi Musa yang mengikut Nabi Khidir, ya, yang dikatakan Nabi Khidir itu, yang ada yang kita nampak kan? Itu ada salah satunya yang Nabi Musa mempertikaikan, kenapa Khidir ini kau lubangkan, bocorkan sampan ni? Tapi jawapannya, kita tahu cerita panjang sebenarnya kan. Jawapan ni dia kata apa? Kerana raja ketika sedang mencari sampan.
untuk diambil. Jadi sampai yang cantik ni dia nak ambil, dibawa dalam apa? Dalam kapal. Jadi saya berfikir zaman Firaun, Nabi Musa, masa tu ada sistem perkapalan. Jadi kalau kapal besar takkan nak pergi macam Ulu Kancung pergi ke rantau tu, ya kan? Mesti perjalanan jauh. Jadi tidak mustahil. Kerana teknologi kapal ini bermula sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Okey, maknanya adanya dalil. Adakah persoalan saya kata, adakah Nabi Musa pun pernah sampai di Nusantara tu? Kemudian zaman Nuh alaihissalam, pembuatan kapal. Persoalan sekarang ni, kayu yang paling hebat banyak di Nusantara, antaranya kayu berlian. So kalau bapak-bapak tahu kayu berlian nak kiki tu, kalau kiki yang tu ya, dia tu macam taklut kiki tu. Kayu berlian ni dia memang paru. Nak kiki tu tak ada tercacat lah. Jadi kebanyakannya belajar geografi pula, dalam dunia ini ada yang pernah saya ceritakan tentang garisan-garisan Khatulistiwa, garisan Jadi, garisan Selatan, garisan Antartik, garisan Antartika. Garisan Khatulistiwa ni duduk di tengah-tengah bumi. Iklim dia panas dan lembap. Kalau kita tengok unsur panas lembap tu, panas dan juga sejuk sebenarnya, dia wasatiyah. Jadi tempat ini 4 unsur wasatiyah. Unsur air wasatiyah, tak terlampau hebat, banjir tak pernah tenggelam satu Malaysia pun pernah. Nusantara tak pernah kan, tak berlaku macam tu negara luar. Apa tanah, gempa bumi tak hebat sangat pun ada, tak ada berlaku macam kat Turki, kat Jepun pun tu. Okay. Lepas tu unsur angin ada putih beliung lagi, volcano ada di situ, tak berlaku kan, tak ada kan. Ada angin kuat ya, tapi taufan yang paling teruk pun ribut Great tu dekat Sabah tu kan, ribut Great, itu yang kuat. Tak ada sampai volcano lah. Kemudian ada tak unsur lain lagi, iaitu tentang angin, api, gunung berapi, teruk-teruk ni ada. Memang kat Indonesia ada, tapi dah tak dahsyat. Jadi 4 unsur ni di Garisan Khatulistiwa ni, dia wasatiyah. Manakah kedudukan Garisan Khatulistiwa ini? Kedudukan dia daripada sini Nusantara ada sampai ke Amerika Latin dan sebagainya. Itulah sungai Amazon apa semua tu. Itu Garisan Khatulistiwa. Dan persoalan juga, kenapa Garisan Khatulistiwa ini saja ada pokok durian? Tak payah cerita benda tu lah, kita cerita kan. Kayu banyak di sini tuan-tuan. Tanah Arab ada pokok, ada, tetapi taklah semeriah yang ada di Nusantara. Jadi persoalannya, adakah Nabi Nuh alaihissalam, masuk akal tak Nabi Nuh itu buat dia punya kapal itu di Nusantara, kemudian bila air naik dia pergi jemput orang yang beriman satu dunia ni. Itu adakah juga Nabi Nuh alaihissalam pernah sampai di sini? Itu sebab persoalannya, di manakah alam Melayu? Sebab tanah ini tanah tauhid. Dan pernah berlaku juga, kita tahu Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang telah pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Dan juga kepada akan datang pun mukjizat yang tak pernah diberikan, iaitu menguasai angin, api, tanah, air, binatang, jin, tumbuh-tumbuhan, semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dan dimensi ketika itu dibukakan oleh Nabi Sulaiman. Setelah itu habis. Persoalannya, adakah Nabi Sulaiman pernah sampai di sini? Sebab macam mana kita boleh berinteraksi dengan bunian dulu? Macam mana orang Melayu ni boleh berinteraksi dengan makhluk halus? Macam mana orang Melayu boleh berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak, bukannya jin, iblis, setan makhluk-makhluk selain daripada jin, iblis, setan ni yang membantu tulang, mengangkat kayu besar, membukakan hutan 10 hektar lebih, 20 hektar. Adakah Nabi Sulaiman memberikan ilmunya di Nusantara? Apa saya nak beritahu, itulah takrifan Nabi dan Rasul. Takrifan Nabi diberikan wahyu untuk dirinya.
Tapi Rasul wajib engkau menghantar semua tentang risalah tauhid satu dunia. Maka Nabi Muhammad SAW saja mukjizat Allah bagi agung, iaitu walaupun baginda wafat, sampai ke hari ini Islam tetap berkembang berbanding Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan tidak mustahil juga Nabi SAW sampai ke tanah-tanah Nusantara dan seantero dunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat-mukjizat pada Nabi yang kita tahu. Nabi Muhammad SAW ini berisra Mi'raj, bertemu dengan Allah dalam tempoh 12 jam, tetapi merentasi berbagai dimensi. Adakah mustahil Nabi SAW sampai di sini? Banyak hadis juga. Antaranya kalau kita tengok bagaimana orang-orang iaitu sahabat Nabi SAW tahu tentang kapur barus di Indonesia itu, penggunaan kapur barus itu. Di Indonesia ada satu tempat namanya Barus, tempat yang banyak kapur barus, yang terbaik di dunia. Bagaimana sahabat boleh sampai di sana? Dan bagaimana sahabat boleh sampai di sini juga? Kita kaji balik tentang hadis Nabi tentang orang timur itu. Betul ke timur itu di sini? Itu. Sebab itulah saya ceritakan tadi tentang salam tenang Nabi SAW. Nabi itu kita doakan supaya tenang, supaya dia tidak risau. Sebab Nabi dah tahu umat-umat ni pada hari ini. Dan kita pula kena selalu berselawat. Selawat inilah pengubat kepada semua dan rahmat Allah. Bila banyak selawat, insya-Allah rahmat Allah turun melalui selawat. Saya pernah cerita sebelum ni kan, kenapa kita model Rasul secara berjalan kan. Ya, ada kat sini kan Maulid Rasul, kita kan ulama dulu kata berarak tu kan. Yang saya pernah cerita kat sini. Sebab itulah kalau kita Maulid Rasul, kenapa kita berarak atau selawat? Sebab nak bagi kunci, bagi tanda Allah cucurkan rahmat ke sini. Kita doa kena ada selawat. Tak ada doa tak ada selawat, tak ada tanda, Allah tak turunkan apa pun kita minta. Sebab itulah selawat ini cukup penting. InsyaAllah akan datang rezeki kita sambung tentang selawat. Apakah iktikad yang kita boleh pegang tentang selawat? Sebab apa? Sebab segala puji bagi Allah ini, dan juga selawat ini ada dalam iktikad syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah tu, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebab kalau tidak saya telah bercakap di sini, jangan syirik pada Allah, jangan syirik pada Rasulullah SAW. Nak cerita kan? Syirik pada Rasulullah. Kena faham maksud syirik itu, berkongsi. Sebab itu bila kita tidak syirik pada Allah, kita tidak syirik pada Rasulullah SAW. Sebab itu kita tahu kenapa adanya syahadah, kenapa adanya selawat, dan macam mana etikad yang kita nak buat pada tentang syahadah itu pada selawat Nabi SAW. Dan macam mana dengan selawat. Kenapa kadang baca orang kata kalau kita minum air kan, pergi berubat kan, tak apa selawat je lah. Baca apa tu? Selawat je. Tak apa, selawat penting. Baca bismillah, baca selawat. Itu. Dan selawat ni cukup penting. InsyaAllah akan datang, saya lupa ingatkan saya, tulis kat situ kan, kat buku tu tulis kan. Ingatkan saya tentang etikad dan amalan selawat yang bagaimana. Etikad selawat, macam mana nak membuka kunci pembuka selawat ini. Dia ada amalan antara ini macam mana membuka tentang selawat Nabi SAW datang. Ada soalan. Mono semua cerita kan, pupu yoyo cerita mono faham, aku mono poning. Boleh faham cerita tadi. Ni abang anggu dia mau nak meraihkan saya ke apa ni? Sono. Ada soalan? Tak ada. Cik Bin tak ada soalan, Cik Bin? Ada? Bagi soalan. Selawat ni untuk hari Jumaat. Itu banyak. Kenapa hari Jumaat selawat kena lebih? Saya rasa bagi soalan tu untuk datang boleh tak? Saya nak ringkas lah, saya ringkas. Nanti not juga saya akan ceritakan sebab hari Jumaat kena mengena dengan selawat ya. Ringkasnya, Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Pertama Kenapa penghulu segala hari? Kerana
Kamis kita habis maghrib hari Kamis, masuk Jumaat dah. Bermula dini hari itu dan bermula maghrib itu pun malaikat akan turun untuk meraihkan penghulu sehari pada Jumaat. Dan bila masa penghulu sehari pada Jumaat ni malaikat-malaikat turun, ya. Sebab itu antara yang saya kata tadi, selawat kena banyak. Sebab macam-macam malaikat dah turun, sebab itu kena memperbanyakkan selawat supaya apa kita nak tu tertarik. Mereka tu akan naik kalau Allah turunkan rahmat terus kepada kita. Sebab itu saya kata nak nikahnya kerana malaikat turun dan malaikat cari siapa yang selawat. Selawat ni macam magnet. Bila doa tu 2/3 malam tu secara detail, dan saya tunjuk kat sini macam mana kira 2/3 bagi 60, bagi dengan 9 jam, 9 darab dengan 60, 540 minit tu bagi pula dengan berapa, pukul berapa deteknya. Isyak hari ini 8.35. Pukul berapa kita nak tahu dini hari. Dan macam mana dikatakan bahawa malaikat seramai-ramai pada waktu dini hari menjelang hari Jumaat tu. Dan apa kena dengan selawat tu nanti pada akan datang. Boleh betul-betul cek tulis. Nanti saya lupa nanti kan tak sampai pula. Ya, saya suka tulis, tulis jangan lupa. Selawat hari Jumaat kenapa, lepas tu apa kena mono, tulis. Ya, dengan etikat selawat insya-Allah. Ya, sampai situ dulu lah ya. Apa yang baik pada Allah Ta'ala. Ada soalan ke bang? Apa yang baik pada Allah Ta'ala yang kurang kelemahan sendiri, hakikatnya baik dan buruk. Soalan hakikatnya baik dan buruk pada Allah Ta'ala timbulnya. Ya, Allah timbulkan baik dan buruk sebab di dunia ini ada berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka. Dan setiap benda tu perlu buat dua wasatiyah yang berlebih. Sebab Allah dah ciptakan setiap perkara pasti. Kalau susah tipu, Allah tidak pernah tipu dengan janjinya. Sebab itulah Allah ciptakan segala-galanya. Sebab itu juga apa juga siap pasangan ini baik dan buruk semua rahsia Allah Ta'ala. Kiserahkan pada Allah Ta'ala saja. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'an ya rabbal alamin. Tahassalna bil 'izzati wal jabal wa a'tasamna bil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy allazi la yamut. Allahumma sifhana hadzal waba wa qina syarra rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wal bala. Bila